Tauhid sebenar apa? Ia telah bahawa ada dia, tiada engkau. Ya, orang ni pening kepala tuan. Ada ia, tiada engkau. Selagi engkau ada, engkau belum kenal Tuhan. Ini lagi pening kalang-kalang sufi. Ya, apa maksud dia? Dia tak ada pening kan, maksud dia. Ya, maknanya selagi kita memandang kewujudan kita, ya, selagi itulah kita terhijab dengan Allah Ta'ala. Bila kita hapuskan pandangan keperasanan kalbi kita dengan makhluk, baru dibuka. Kama la yuhibbul al-amalul mushtarak, la yuhibbul qalbul mushtarak. Sebagaimana Allah Ta'ala tak mau amal tu disekutukan, begitu kalbi kita tak nak disekutukan. Allah Ta'ala nak kalbi kita. Jasad kita tak apa. Ya, ajsaduhum ma'al khalaq wa qulubuhum ma'allah. Jasad mereka dengan makhluk, tapi hati dia dengan Tuhan. Itu pakaian Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul dan arifin nabillah. Itu jalan selamat. Jasad kita dengan manusia tak ada apa. Kalbi jangan. Sebab Allah nak kalbi kita tu. Nak itilak kalbi kita. Ada tak mahabbah dengan dia? Ada tak gerun dengan dia? Ada tak tawajuh dengan dia? Kalau ada, Masya Allah, orang tu akan diberikan kurniaan yang besar oleh Allah SWT. Jadi maknanya apa sini tuan-tuan? Dua. Tajuk kita apa? Selagi engkau, kau takkan kenal dia. Maksud dia apa? Selagi kita pandang dia, saya tak kenal. Matikan, tidak ada haul wan quwwah melainkan hakikat daripada dia. Dalil Quran sebut wallahu khalaqakum wama ta'malun. Allah Ta'ala yang menjadikan kamu dan perbuatan kamu. Ya, Tuhan jadikan kita dan perbuatan kita. Bermaknanya kita bercakap, kita melihat, kita berjalan, semua kita tahu dari Allah. Sekarang bukan tahu, dia nak bawa atas peringkat rasa. Bukan tahu buah durian tu sedap, dia nak pergi rasa kan. Bila dia rasa je, sentuhan dalam tu akan ada. Ya, jadi buang rasa dengan makhluk. Rasa dalam ya, keperasanan dengan makhluk, kikis, kuatkan keperasanan dengan Allah Ta'ala. Perasan. Sebab kita selama ni kebanyakan orang awam, ya, dia yang diperasan makhluk 24 jam. Betul? Dalam semayang tuan-tuan kita boleh challenge. Sebelum rokok dia kan apa dia di kan? Allahu Akbar. Dah pergi maidin kan? Ya. 4 rakaat 4 supermarket dia pergi kan? Ya, belum habis lagi. Analah orang lain wallahu a'lam kan. Belum rokok lagi dah terpakai. Itulah kedudukan. Bila kita ucap wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard, hati kita tak tawajuh kat dia, Tuhan kata kazabka, dusta engkau Tuhan. Wajjahtu, aku hadapkan zahir dan batinku kepadamu ya Allah. Tiba-tiba kalbi kita menghadap lain. Mulut cakap sini, hati empat lain. Itu maknanya apa tuan? Asal kita semak balik supaya kita dapat apa? Memadamkan keperasanan kalbi, ya. Anna tauhid la yakunu illa bitabari anil hadis wa huwa siwa. Ya, tauhid sebenar kita hapuskan perasaan kepada makhluk dan keperasanan kita tunggal dengan dia saja. Ya, itu dimasukkan dalam mana alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Dia mengingati Allah Taala dalam keadaan dia berdiri, duduk dan di mana saja keadaan dia. Full time kita dengan Tuhan kan ni. Kita nak full time dengan dia. Hati tu, jasad tak apa jasad nak pergi kerja, nak bisnes, nak apa menjaga darat laut pergilah. Kalbi tu tuan nak. Ya, sentiasa dengan dia, tak latih. Ya, sebab bila kalbi kita sentiasa dengan dia, Masya Allah, iman dia paling afdal. Afdalul iman anta'lamallaha yusuma kunta. Iman paling afdal, kamu sedar dan perasan, ada keperasanan dengan Allah di mana saja kamu berada. Dan bila keperasanan dia kuat dengan Tuhan, Tuhan akan hadiahkan dia halawatut tawajjuh, kemanisan menghadap dia. Dan bila kemanisan dia diberikan, kita polon lagi betul-betul sungguh lagi, dia akan berikan satu lagi kurniaan daripada apa? Al-uns. Ya, dan juga makam kejinakan kami. Ataupun dipanggil asyik tuhu, ya, wa asyik tani. Dia asyik akan aku dan aku asyik akan dia. Bila asyik berlaku, maka rafa'tul hijab, aku buka hijab. Kalbi manusia bila dibuka tuan-tuan, Masya Allah. Ya, kalbi kita ni tuan-tuan ni, dia macam cermin ya. Ya, dia macam cermin. Bila kita lap je sap, dia akan terbuka. Persoalan kalau kita tak lap, ya, kita mandi dalam bilik air, kita sabun tu melekat kat cermin, dah setengah hun. Ya, kita tengok cermin tak nampak. Tapi kalau kita lap sikit, oh terang, lap lagi terang. Itulah kalbi. Kita lap dia selalu dengan istighfar wa taubah dan azkar. Izaka surat
azkar kasuran anwar, wa iza kasura anwar safat asrar, wa iza safat asrar kana ma'allahi qar. Ya, bila banyak zikrullah maka hati akan banyak nur. Bila nur banyak maka sir dia akan terang. Bila terang sir maka dia akan tak layak bersama dengan Allah. Ketetapan hati dia sentiasa dengan Allah Taala. Itu kita minta mudah-mudahan ya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita 3 perkara yang besar supaya menuju ke arah itu. Yang pertama kita minta apa tuan-tuan? Al-hidayah. Yang kedua al-inayah, dan ketiga ar-ri'ayah. Bil hidayah mahfuzun anil kufri wa syirk. Dengan ada hidayah maka seorang selamat daripada kufur dan syirik. Wa bil inayah mahfuzun anil kabair was sagair. Dengan ada pemeliharaan insan akan selamat daripada dosa besar dan kecil. Dan ketiga yang paling tinggi ar-ri'ayah, pemeliharaan. Yang mahfuzun anil ghafalat wal khatarat. Kalau dapat riayah, kalbi kita akan dipelihara Allah Ta'ala daripada lalai. Sentiasa dengan dia. Jasad dia bersama makhluk, kalbi dia dengan Allah Ta'ala. Ya, abdanuhum ma'al khalaik wa arwahuhum ma'allah. Kita doa mudah-mudahan Allah Ta'ala tarik letak kita di situ. Jasad kita bersama makhluk, rohani kita sentiasa dengan Allah Ta'ala.